Nama pun nak revise pajakan Kedah Penang. Yang YB dari DAP ni benar sangat. Ni pasal apa? Yang YB dari DAP ni duk meroyan pasal perlembagaan apa semua ni pasal apa? Aku nak tanya YB Sharlina daripada DAP yang terpaling berperlembagaan ni. Dia lah kata dia ikut perlembagaan. Aku nak tanya ni, SJKC yang ada lah ni, dia ikut perlembagaan mana? Tu, UEC tu, silibus baru tu, ikut perlembagaan ke? Akta URA yang dilihat bypass kuasa seorang agung dan sultan-sultan, yang tu ikut perlembagaan celah mana? Kalau kita tengok geng, isu SJKC, UEC, URA ni semua berlaku selepas merdeka, selepas terbentuknya perlembagaan Malaysia tu. Walau selepas terbentuknya perlembagaan, pasal apa boleh ada perkara-perkara yang tak ikut perlembagaan ni? Padahal sejarah Kedah Penang ni daripada tahun 1786 dulu lagi, sebelum merdeka lagi YB. Aku nak tanya puak-puak DAP lah, Singapura yang keluar dari Malaysia pada 16 September 1965 tu ikut perlembagaan mana? Oh, boleh pula masuk keluar daripada Malaysia? Boleh rupanya, cuma kena buat kajian dan ada bahan-bahan bukti lah no. Selain daripada YB Sharlina ni gang, ada lagi pimpinan-pimpinan DAP di Penang tu, ada exco ke apa sebelum ni, yang menyalak kata sejarah 1000 tahun pun tak boleh langgak perlembagaan, tetap kena ikut perlembagaan Malaysia, dia kata. Itulah aku kata puak ni terpaling berperlembagaan. Jadi sebenarnya DAP ni nak ikut ke nak langgak perlembagaan? Bila kena kat puak-puak hampa, oh boleh langgak macam tu saja. Tapi bila kena kat orang Melayu, hampa kata kena ikut perlembagaan pula. Macam tu ke? Weh, hidang arak dalam sekolah, ada judi dalam sekolah, hidang arak dalam majlis rasmi kerajaan, yang tu ikut perlembagaan ke? Sedangkan kalau ikut perlembagaan, Islam tu adalah agama rasmi, agama persekutuan Malaysia. Mengikut dalam perlembagaan persekutuan, perkara 3/1. Memang dah termaktub geng. Jadi siapa yang duk langgak perlembagaan ni? Ni aku nak clear cut balik ni. Kedah bukan nak ambil balik Penang tu. Kedah kata nak revise balik nilai pajakan Penang tu. Yang hampa duk bawa naratif songsang, naratif tak betul pasal Kedah ni pasal apa? Mai pula Melayu-Melayu yang sokong mereka ni nak kutuk pula perjuangan Kedah untuk dapatkan hak dia. Ni Melayu macam apa yang ada dalam DAP dengan Pakatan Harapan ni? Amdak tu sekali lah. Dan usaha Kedah memulakan proses undang-undang ni, benda ni dibenarkan dalam perundangan, dalam undang-undang yang di bawah perlembagaan Malaysia. Lawan kat mahkamah pula tu. Jadi kita lawan kat mahkamah dululah, baru boleh tahu dibenarkan ataupun tidak untuk revise pajakan Penang kepada Kedah ni. Padahal Ketua Menteri Penang tu kata jom pergi mahkamah. Yang anak-anak buah dia ni duk menyalak tak habis-habis dekat sosmed ni pasal apa? Hampa goyang dah ke? Hampa tak boleh terima kenyataan ke? Tolonglah jangan buat macam Kak Rauk tu, ceroboh tanah hutan simpan, lepas tu nak claim kata hak mereka. Siap langgak lagi titah Sultan Pahang. Ni hampa berani ke langgak titah Sultan Kedah ni? Sultan Kedah yang bertitah untuk nilai semula, kaji semula. Jadi gang, aku nak tanya hampa rakyat Malaysia, macam mana DAP ni? Mereka ni ikut perlembagaan ke langgak perlembagaan? Hampa tolong jawab sekali.